sekarang kan dah naik sekolah kan? Waktu cuti kamu semua buat apa? Hari tu saya pergi Sungai Raja. Apa tu? Apa tu? Main basikal tu. Kita bagus ke? Bukan layak. Ih. Aduh, orang tiga. Okey, jalan. Dekat dia kat situ. Dalam event saja. Apa tu? Okey, jalan buat apa? Saya awak lah. Awak lah. Kenapa tak baca? Awak lah. Saya masak-masak itu. Main masak-masak. Lain macam. Saya main masak-masak dari atas saya kat tepi rumah. Apa yang tu? Awak suka masak lah? Baru. Saya pergi kafe. Kafe dengan siapa? Dengan mak saya. Dengan mak. Okey. Alfa? Saya pergi air terjun. Mandi lah. Kalau mandi, saya pergi dengan family saya. Okey. Okey. Sekarang ni, kamu nampak depan. Apa itu? Gambar apa? Ada orang itu. Ada lah. Ada. Pantai tu, pantai. Pokok. Gunung sikit. Okey. Langkawi. Ada Wisan. Hasan, kat mana ni? Dah tahu Kedah. Pemantau Kedah. Okey. Kedah. Kami bisa. Okey, apa pula ni? Apa pula ni? Ni satu tempat. Oh, ada Wisan. Dulu pasal apa? Dia ada haiwan kat situ. Haiwan. Siapa hijau kat tangan? Saya terus situ. Oh, ni? Saya jumpa anak. Ha? Saya jumpa pandang. Mana? Ada dua ekor. Zahira sejak ni tak pernah pergi Suruh. Dia tak pernah pergi Suruh. Alamak, kesian Ya, dia tu. Tak apa, nanti kita buat lawatan lah. Kita buat lawatan. Lawatan pergi zoo. Okey, apa tadi? Betul tahu kan? Lego tak pergi, tak nak pergi. Awak tak ada kan? Saya tahu. Saya kenal kat ni. Ada apa kat situ? Saya nampak Lego dengan orang. Awak tak masuk kan apa? Tak mampu masuk. Lego ni tak main ni. Ni dekat dia. Dekat sekolah kita. Tak pernah nampak. Ada. Dia kat kawasan mana? Okey. Dah lama ni. Apa itu? Okey. Sekarang ni, tahu kenapa cikgu tu semua terangkan? Sebab Dia nak bawa kami ke sana. cikgu nak bawa. Dakwah itu nanti. Okey. Tadi cikgu cakap pasal apa? Pasal apa? Bercuti. Bercuti. Okey. Jadi kita akan belajar tentang tema kekeluargaan. Iaitu bercuti bersama keluarga. Bercuti bersama Okey, Lokman nak kongsikan tak? Lokman bagaimana dia waktu cuti dengan keluarga? Boleh. Masuklah semua. Okey, masa cuti sekolah panjang, saya ada pergi ni dengan kawan saya. Pergi cuti dekat pantai. Nanti yang mana tu? Dia dekat Terengganu. Kau buat kerja kat sana? Kami pergi pantai, lepas tu makan berkilau, lepas tu main-main permainan dengan keluarga kat pantai tu. Lari. Duduk. Adik. Dah lama tak bercuti tu. Tapi ingat saya hari terakhir saya bercuti, saya pergi Taman Tema Air. Taman Tema Air. Ada tolong tu. Saya tak takut dia. Saya baru keping ni. Ke tak lepas ke? Lepas. Kau mana-mana Ya. Duduk. Saya waktu cuti saya pergi Cameron. Apa
tentang percutian kan, boleh tak cikgu nak kamu hasilkan sebuah tulisan tentang tulisan apa ya? Surat. Surat tak rasmi. Surat tak rasmi. Tajuk tentang percutian bersama keluarga. Surat siapa? Kamu boleh buat untuk kawan. Buat itu baru. Cikgu, saya nak bagi dekat kawan saya dekat Sabah boleh? Boleh. Kalau Sabah tak boleh. Okey. Sekarang ni cikgu nak tanya, kamu semua tahu tak cara dia nak tulis surat? Apa dia format yang perlu ada? Tahu. Clear. Saya tahu. Kalau surat tak rasmi Surat ni. kepada orang, Ah. kena ada ni lah alamat, nama, tarikh. Yang tu. Orang belajar semua. Dia. Yang ada tanda kurangan. Oh, yang apa ke apa saudara? Ya, kepada siapa? Cikgu. Cikgu pun nak cakap lebih. Kan? Bagus lah. Atau pernah buat surat ke sebelum ni? Pernah. Oh, Buat pas. surat pada sahabat pena saya. Dia duduk dekat Terengganu. Kan? Lagi rupanya tu. Kan? Terusan tahu saya. Kita jumpa orang ni tak. Masa cikgu kita kena tulis syahadat ke? Kamu sebut sekarang kan, kerana tentang percutian. Okey, cikgu nak kertas. Nak kertas saya? Pergi ke? Masih aja. Cikgu yang letak. Masih tak? Cikgu tak jika ke? Masa cikgu. Okey, kita boleh dah cikgu. Ingat kalau semua tahu jadi cikgu tak dah. Cara apa cikgu? Awak kamu tak jumpa. Saya ke? Bagus kan? Main juga tak bawa. Mari. Okey, sekarang ni kamu semua mesti tahu kan kena buat apa? Tak tahu. Boleh kena ada? Pengenalan. Kenalan. Pengenalan. Ni yang cikgu. Okey. Cikgu, saya dah sebut sana. Kita tak boleh. Bukan. Cikgu. Cikgu, aku dah kita buka lagu sejuk. Tak apa. Cikgu, saya nak apa? Apa buat cikgu dah? Fokus. Cikgu, kalau semua dah tak apa cikgu. Kamu boleh ceritakan. Okey, tajuk kita pasal apa? Percutian kan? Percutian. Kamu boleh tahu percutian itu apa? Apa kan masuk percutian? Kalau mulakan, mana tahu kawan saya tak tahu masuk cuti. Cuti. Kan you? Awak nak cerita ke apa-apa? Awak pergi ke? Main je. Cikgu dia cakap Okey, ada semua siap ke pengenalan? Cikgu, kau dah tahu. Masa cikgu Okey. kenalan kita cakap Okey, pengenalan siap. Okey. Pengenalan tu kena buat apa? isi. Isi satu. Kamu isi ni boleh cerita banyak. Kamu boleh buat pasal kamu tak payah tulis, tak payah tulis dulu. Ni cikgu kita rangka dulu. Minggu depan kamu baru buat. Saya buat kata cikgu. Tadi kamu tak buat, kamu buat pula.
ni apa yang kita boleh letak kat isi? Isi. Pergi mana? Kamu boleh cakap kamu pergi mana. Awal tu mesti kamu buat persediaan ke apa semua kan. Okay. Semoga itu persediaan aku apa aktiviti persiapan. Okay. Lepas tu Sebelum semasa lepas. lebih semasa tu lah. Oh, jadi satu sebelum. Satu sebelum. Okay. Yang isi dua semasa. Oh. Itu selepas. Ikut. Ya. Kalau saya nak cerita kan, saya nak cerita dulu saya pergi mana. Lepas tu saya nak bagi tahu saya buat apa kat sana. Boleh tak? Boleh. Tidak boleh. Sekarang awak cerita. Awak boleh je kita apa-apa boleh. Itulah apa dia tu. Sebab ini belajar. Sebab isi. Sebab isi kata awak kan. Bapak saya pergi. Okey. Baik. Okey. Dah semua dah faham isi, bagian isi. Okey. Lepas isi, betul. Bagus soalan. Betul. Okey, betulnya apa jadi kita boleh cerita? Saya rasa seru. Perasaan. 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 Kalau saya nak ajak pergi sekali boleh ke? Ajak pergi sana macam ni? Oh, macam awak beri harapan awak kan? Okey. Okey, boleh. Habis tu kita tentangan ke cikgu? Tantangan. Awak tantangan. Buat ini. Surat kan? Tantangan dia tak bagian mana? Kiri ke kanan Kiri cikgu? ke kanan? Kanan. Kenapa? Kiri je. Saya tanya dia tu sebab alamat. Sebaris dia. Faham. Faham. Bisa cikgu Boleh tak kita tengok label-label ni kat mana? Ni boleh ni? Saya tak nak pergi lah cikgu. Google Map. Oh, kamu Cepat lah cikgu. tak berani sekejap ni. Dah hilang. Kau pernah tengok lagi boleh kan? Awak perlu pergi label ni. Dia lagi boleh Boleh. Semua tak tahu pergi lagi boleh ke? Tak pernah. Bila kita nak pergi? Sebab kita mahal. Tengok jual tu saya tu. Dia tahu macam-macam tahu ada dalam golden ni. Awak jelas tak? Sekejap je. Video lah. Video kan? Video Yang video dia bagi tu. Ya, faham. Cikgu tak tahu sangat. Abino boleh. Abino. Try. Yang dia sound tadi. Ramai kan? Ini sebab tempat invest kan? Ini kalau tak faham mereka. Kita ke depan
juga. Bener je. Yo. Bukan kau pernah pergi ke? Saya tak pernah ni. Wah. Lepas pernah pergi Cameron? Tak pernah lah saya. Tak pernah. Okey, kita tengok sama-sama ya. Apa dia yang menarik kat Cameron ni? Saya tak pernah masuk ke. Wah, tapi apa buat ni kan? Saya shooting sendiri tau. Saya nak buat. Cikgu dah pergi ke Cameron? Aku dah banyak kali lah. Bini dia kau dah faham. Aku tak mahu ni orang pun. Ini apa? Ladang? Ladang apa? Ya, cikgu dah. Okey, dah berhati ya. Okey. Okey, sekarang ni kamu semua faham tak cara nak tulis surat? Tahu tak tadi cikgu? Okey, jadi cikgu nak bagi tugasan. Apa ya? Itu dah sana tu. Ya, cikgu. Ya lah itu. Dah mana tu kau tak? Okey, jadi cikgu ajar pun pun siap. Minggu depan lah, minggu depan. Minggu ni kamu fikirkan dulu apa isi kamu dengan apa isi surat yang kamu nak tulis. Minggu depan kita buat sama-sama dalam kelas. Boleh? Boleh. Yeay. Jadi terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu sebab ajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Zalun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Zalun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, duduk. Terima kasih cikgu. Alhamdulillah. Sehat ya semua? Sehat. Apa sehat dulu? Alhamdulillah. Okey, sehat lagi? Sehat? Kenapa sehat? Ajar sehat? Sehat. Belum makan ke? Belum lah. Tak makan. Tak boleh. Tak boleh. Apa pun. Nanti jumpa cikgu lagi ya? Wah. Cikgu lagi lagi. Wah. Ya. Saya dah makan tadi. Dah makan tadi? Alhamdulillah. Jadi minggu lepas Cikgu Faiz ada apa? Rasa. Awak semua belajar Cikgu Faiz kan minggu lepas? Ya. Cikgu Faiz tulis surat. Buat tulis surat? Tapi kita Tak buat? Tiga tu semua buat belajar dulu. Bukan bagus malas lah? Mana tu? Jadi okey. Jadi cikgu tunjukkan sekarang ini contoh surat tidak rasmi. Jadi cikgu ada tunjuk tak yang lepas? Tak ada. Jadi tadi kan ni pertama kali yang dah melihat? Ya. Ya. Okey. Roman, boleh kamu baca? Boleh cikgu. Boleh. Cikgu. Mana tu pula? Mana tu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menemui Adindaku Ali yang berada di Kuala Selangor dengan selamat sejahteranya.
Lagi ikut. Ini boleh. Adinda yang dikasihi, baru-baru ini Kakanda telah menerima surat Ayahanda dari kampung. Ayahanda memberitahu Kakanda bahawa keputusan pemeriksaan Adinda semakin merosot kerana Adinda selalu malas belajar. Tak. Tapi bagus tu. Baik sambung. Apa tadi bagaimana? Malas belajar. Ini. Oh, namanya Adinda selalu bercampur dengan budak-budak yang nakal. Adinda sentiasa bermain dan berayau-rayau dengan mereka. Akibatnya Adinda kadang-kadang ponteng sekolah dengan mereka dan tidak membuat kerja sekolah yang diberi oleh cikgu-cikgu. Okey, baik. Duduk. Sebelumnya, surah apa? Sebenarnya Adinda adalah seorang budak yang bijaksana. Sekiranya Adinda boleh berubah sikap dan belajar dengan bersungguh-sungguh, Kakanda yakin Adinda akan berjaya dalam pelajaran dengan mendapat keputusan yang cemerlang. Okey, duduk. Baik sekali. Baca. Sampai di sini sahaja surat Kakanda pada kali ini. Semoga Adinda boleh lebih rajin setelah membaca surat ini. Disudahi dengan salam mesra daripada Kakanda. Mohon yang benar, Siti Nurhayati. Okey, duduk. Baik, bagus. Saya nampak awak semua dah pandai baca. Alhamdulillah. Cuma ada sedikit lah kan, boleh betulkan. Kita cikgu donasi. Betul. Apa? Sebenarnya Adinda adalah seorang budak yang tak sadar. Ya. Adinda. Cikgu ni cikgu. Ya. Ya. Atas belakang dia. Saya pernah kalau pernah cikgu dan bilang ya, okey, kalau okey kembali kepada surat tidak rasmi. Okey, kalau kita lihat apa format dalam penulisan surat tidak rasmi. Okey, apa yang awak nampak yang berbeza dengan karangan yang lain? Ada tarikh, Tadi? Tengok. alamat. Alamat. Ya, betul, alamat. Ini tangan. Wah, ya betul tangan. Okey, kalau proses dari tangan, alamat dan tarikh ini berada di belah mana? Kiri atau kanan? Kanan. Kalau kiri? Sudah rasmi. Rasmi. Apa tadi kau sudah rasmi? Nah, sebelah mana? Saya sampaikan. Surat awak sudah rasmi. Kelas no? Saya Cuma tak tahu. Nak tengok. Nak saya sekali. Kita tengok. Ada yang tak pernah tengok surat tak rasmi? tak boleh tengok. Tak pernah. Tak boleh. Surat rasmi. Ini surat rasmi. Ini surat rasmi. Surat rasmi. Nak tengok? Mana tengok. Surat. Saya buat sendiri. Surat rasmi. Tapi tu tak tangan tu tengok. Dia selalu, okay, kalau tengok dia tergantung. Jadi lebih daripada satu muka surat lah. Muka surat. Tapi tadi dia tetap sebelah kanan. Ya, betul. Tadi ni sebelah kanan. Yang ni semua sebelah kiri. Tapi cikgu, Ya. kenapa ada dua alamat dia? Dua alamat. Surat rasmi. Oh. Atas nombor. Atas ni alamat pengirim. Pengirim. Okey. Yang satu yang penulis tak? Yang penulis surat kan. Kau tengok yang benar Suryani. Suryani. Yang bawah baru siapa yang kita nak bagi surat ni. Jadi berbalik kepada surat tidak rasmi ini. Okey.
saya sebabkan Ibu Faiz minggu lepas Faiz pegang. itu muat betul rambut. Jadi disebabkan dia muak pula. Apa kata kita bangun jalan. Bangun jalan. Bangun jalan. Jangan itu je. Okey, kita sediakan ini dulu lah. Hari boleh tu lalu. Tidak ego. Tidak, boleh. Kita okey ikut cikgu. Boleh. Bila saya sebut bunyi-bunyi bagi ni. Caca, caca. Okey, bunyi, caca. Bila saya sebut jam, tangan tak bau. Jam, caca. Tore. Dari sebut tore awak. Jadi kan boleh. Tore, caca. Boleh? Boleh. Kita sebut. Kunci, caca. Jam, caca. Tore, caca. Okey, jadi sebagai cikgu Faiz jangan lupa tidak ada apa nak terangkan kat awak tentang struktur kan. Cara nak tulis tulisan surat apa surat sendiri. Jadi tugasan kamu pada hari ini, saya akan berikan anda sehelai barang kecil. Apa ni barang kecil? Saya suka dia. Jadi aku nak buat ni. Saya rasa. Kamu rasa? Saya rasa cikgu nak suruhkan orang buat surat. Ya betul, pandai. Ya. Betul. Jadi saya nak kamu semua buat surat. Tapi saya tahu awak semua penat. Jadi saya nak awak buat dalam secara berhubungan. Pasangan macam Faiz dengan Lukman. Jadi apa yang awak nak tulis dalam surat? Okey, kita buat sama Ya. Jadi apa tema dia? Okey, saya biar saya bagi tema. Tema sama berkesinambungan dengan tajuk yang lepas. Tema yang lepas iaitu percutian sama keluarga. Jadi saya nak kamu setiap kumpulan, setiap pasangan pilih satu tempat percutian sama keluarga yang kamu nak ceritakan dalam surat. Boleh? Boleh. Baik. Boleh buat dan boleh gunakan ini sebagai rujukan. Saya nak yang lengkap kan? Yang lengkap. Okey, Rahman, jom. Berbincang. Dengan saya alamat semua. Ya, semua. Cikgu, Ya. jadi berdasarkan angka yang ni ke? Ya. Cikgu Faiz ajar dia. Ya. Cikgu Faiz ajar aku macam ni. Ni, pengenalan, isi, contoh. Isi macam mana? Isi tu kita kena guna aktiviti. Aktiviti. Apa lagi nak cakap? Apa yang ada tulis lagi? Aktiviti, persediaan. Sebelum semasa selepas. Jawab lah. Sebelum sampai lepas. Ya betul, sebelum semasa selepas. Lepas tu ada penutup yang tu. Ya betul, penutup. Kita boleh letak harapan kan? Betul, harapan. Sebelum itu saya mengharapkan agenda dapat bersama lepas ini dapat bersama-sama dengan kerja untuk berkumpul bersama keluarga. Boleh. Lepas sekarang ni. Buat. Sila. Buat betul-betul. Lepas ni kamu guna baca. Baca tu. Ya. Betul-betul tu.
Boleh tak jawab pengenalan macam mana? Enggak, benar itu kita boleh beritahu tempat itu. Ini tak ada. Awak tak tanya ke? Ada apa kawan dia naik kitab? Kita tanya ke? Boleh lah. Oh, ada. Oh, saya sudah ya, di bagian pengenalan. Ini sahabatku. Mereka kamu sihat. Saya datang bersih di sini untuk mengetahui sahabat saya. Dia boleh bulan lalu saya telah universiti bersama saya. Kan jelas ada sapaan. Sebab kita apa? Kita orang Melayu. Orang Melayu ni penuh dengan sopan santun. Ini satu. Sama juga bukan tak dalam surat. Dalam kehidupan seharian pun sama. Kalau jumpa pakcik bina, tukang bersih, salam, Assalamualaikum cik. Ya hai. Alhamdulillah. Boleh? Boleh. Boleh. Faham? Okey. Ini kawan. Kita ni kawan. Ini kawan surat. Ini sahabatku pakai. Kalau saya tahu dia baca dulu lah. Wah, dia baca dulu. Ini dulu.
Dah siap? Dah siap. Lagi je? Dah. Bentuk. Bentuk kau buat macam ni? Sampai di sini saja. Bualan kita pada hari ini. Bualan kita pada hari ini. Ya. Dan kita kami ni harapan je, Harapan. Kita itu salah. Baiklah. Saya rasa sampai di sini saja dahulu kita balik. Saya harap kita dapat mencuti bersama pada masa akan datang. Jangan lupa balas surat saya ya. Pandai bagus. Tepuk tangan. Siap. Dah. Saya nak baca isi lagu satu. Tak apa. Simpan dulu. Okey. Pastikan dah siap semua. Saya tangan. Saya tangan yang lupa. Okey. Saya tangan. Okey, jadi semua dah siap Alhamdulillah. Jadi sampai di sini sahaja kerja ini. Jadi simpan. Akan datang kita semak. Ini mana tu masalah? Betul. Baik. Terima kasih semua. Bye. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama. Saya kurang punya tu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam semua. Okey, sambil duduk. Terima kasih. Terima kasih. Apa ni semua? Ada? Apa? Ini 5 kelas. 5 kelas. Kelas apa? Saya ni. Tadi kelas apa? Itu kamu kelas cikgu aja. Cikgu siapa? Saya. Saya juga? Siapa tu? Alah cikgu baru. Lepas tu, kamu sudah dah makan belum? Lapar balik? Tengah tadi mau makan. Ya. Ya. Oi, kamu. Tak apa. Ni tak macam kelas untuk hari ni. Boleh awal. Lepas ni kita boleh balik. Lepas ni kita belajar dulu. Sebelum tu, boleh cikgu tahu. Sebelum ni, kamu belajar apa? Dengan cikgu sebelum ni. Kamu ada belajar dengan dua cikgu kan? Yang pertama tu cikgu siapa? Cikgu Zero. Ipai saja apa? Cucian. Oh, cucian. Oh, lepas tu dengan cikgu? Zero. Cikgu Zero ajar apa? Tak ada lagi tak apa. Oh, tak datang. Oh, kenapa tak datang? Boleh buat surat tak rasmi. Tak rasmi. Oh, buat surat. So, jadi kamu tahulah macam nak buat. Tahu tak? Cikgu Zara dia bagi kerja tak? Dah siap tak? Dah siap? Cuba aku pakai. Baik, Saya nak tengok. saya rasa saya tak Mana? Cikgu punya. Cikgu Zara suruh buat individu ke pasangan? Berpasangan. Kau punya? dah ada. Tak siap. Tak siap. Tak siap. Oh, Oh, kan benda ni. Dah ada. Tak siap. Okey. Okey. Boleh cikgu tahu macam mana cikgu Zara ajar? Cara buat surat tak rasmi. Pertama sekali,
Alamat. Alamat. Okey. Lagi kena ada apa? Tarik. Tarik. Okey, alamat, tarik. Okey, lagi Perkenalan. perkenalan. Okey. Isi nasi. Isi. Okey. Menutup. Oh, lagi Tanda tangan. okey. Cikgu saya ada bagi tahu tak alamat kena tulis bagaimana? Kanan kiri. Ada tak? Kanan kiri. Kamu tak ingat lah. Tak ingat. Kata dah buat. Saya dah buat. Kiri dah. Kiri. Kiri. Ya ke? Sebab dah kiri. Kanan. Kanan. Tak apa. Ada cikgu tengok Tapi kerja awak. Alamat. Bola dulu. Tak apa. Okey. Tak apa. Okey. Sekarang cikgu nak tengok awak punya kerja. Boleh? Boleh. Cikgu nak tengok betul ke tak awak buat? Ni tengok. Macam salah jawab dulu ni. mana dia betul? Cuba akan buat yang salah. Ini dah besar. Kamu buat salah lah. Iya. Mana ni? Iya dah besar. Ni, ni pun salah. Tuliskan dulu. Apa ya? Ini macam Ini boleh buat besi je. Jadi ada di buku tu. Banyak ni Besar juga you. dah salah kamu banyak. Macam mana? Okey. Terima kasih. Jadi tu pingsan kan? Nampak? Okey. Boleh. Okey, kumpulan alfa dia ajar. Boleh bagi cikgu tak? Cikgu mulakan apa? Nak awak punya ni. Cikgu bulatkan Apa? ada tangan. Ada tangan. Ada tangan. Okey. Awak tahu tak salah kamu apa? Dalam tangan tu. Tak tahu. Saya cantik je. Bukan tak ada tangan. Apa? Saya tahu tak? Tak tahu. Apa? Bola kiri. Betul. Kenapa awak buat belakang? Bola kiri. Belah kiri. Saya ingat ni. Salah ni. Saya. Surat tidak rasmi. Dengar. Tengok ni. Ya, you dia tak baik. Surat tidak rasmi, alamat, tarikh dan tanda tangan belakangan. Semua sama. Semua sama. Dia macam ni. Semua belakangan. Kalau surat rasmi, baru belah kiri. Semua belah kiri. Kalau belah rasmi, belah kanan. Jadi awak begitu, salah. Okey. Apa baru? Apa baru? Tak, yang salah dia. Betul lah. Okey, awak punya pula. Boleh bagi tahu cikgu. Awak punya salah apa? Cikgu banyak ni cikgu boleh. Awak punya salah banyak salahnya. Pak ini. Oh, cikgu. Apa cikgu? Hari. Kita belajar hari. Hari Ahad. Itu sini tarik. Dia. Awak cuba cakap je apa yang cikgu perlihatkan dulu. Oh. Itu je salah awak. Untuk Betul. Okey, lagi alamat. alamat. Okey. Jadi, kamu salah apa? Kami rasa kamu tak ada buat penutup. Ada penutup? Okey, lagi? itu alamat kami kat bawah. Kat bawah. Alamat kat bawah. Kan cikgu dah cakap alamat dekat atas. Apa yang kat bawah tu? Dekat bawah. Macam terus bilang. Saya terluka ni. Tanda tangan kat bawah. Aku tak. Dia punya salah. Tapi dia betul tanda tangan. Tahu alamat. Macam mana?
Okey lah. Balik. Alamat kat atas dan kanan kat bawah. Okey. Macam tu. Okey. Penutup pula. Kenapa awak salah penutup? Ha? Kenapa awak salah kat penutup? Tengah ada kau penutup. You lah. Kalau saya dah bercerita tu, dah bercerita dah. Tak boleh. Tu. Penutup. Macam ni. Penutup tu. Lepas kita dah tulis apa isi awak. Kita cakap apa harapan kita. Oh, nak faham. So, kita berharaplah yang orang tu balas balik apa yang macam tu penutup. Awak tak boleh dah tergantung macam tu je. Faham? Faham? Okey, sekarang cikgu nak kamu betulkan salah tu. Awak pun. Awak dah betulkan tadi kan? Dah. Awak? Belum. Betulkan sekarang. Betulkan sekarang. Betulkan sekarang. Cikgu bagi masa 3 minit lah. Betulkan. Baju galah. Awak punya salah banyak ni. Betul lah. Ha? Baju kita dah banyak dia tu. Sikit lagi. Banyak dia tu. Lagi 10 minit tu lagi. Kalau Ini kau semua juga masuk dengan itu sama. Itu belum makan. Itu belum jelas. Baju saya kena cerah apa, saya kena pulang turun. Betul dengan alamat. Kami tak payah Oh, nak dah. Punya apa tu? Punya apa tu? Apalah kabar? Cikgu lambat. Kena denda ni. Kena denda ni. Cepat. 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 Dah. Biasa je. Dah. Okey. Dah siap? Dah. Pelawat dah siap? Dah. Okey. Bagus. Okey. Dah? Cikgu nak kamu baca lah. Awak tu siapa boleh? Boleh? Siapa nak baca dulu? Siapa nak baca dulu, cikgu bagi balik awal? Okey. Betul. Awak dapat. Tak ada tadi. Ya, semua. 17 jalan kaki. Asap, sebelum tu cikgu nak tahu. Kamu tulis satu kat siapa? Saya tulis pada sahabat saya, Alia. Alia. Perempuan lah. Perempuan? Dekat mana? Tinggal kat mana? Dia dekat Kuala Pilang. Kuala Pilang. Balik. 17 jalan laki 80350 laki Luar 10 November 2025. Okey. Menemui sahabatku Alia yang berada di Kuala Pilang dengan selamat dan harmoni. Adakah kamu sihat di sana? Saya sihat sahaja di sini. Sahabatku Alia, pada minggu yang lalu saya dan keluarga telah pergi bercuti di Dubai. Kami bertolak pada pukul 8 pagi. Semasa dalam perjalanan, kami berhenti lihat dan rawat untuk sarapan. Kami sampai pada pukul 12 tengah hari. Dah. Dah. Okey. Dah sebab. Dah follow. Okey, duduk. Boleh duduk. Okey, pas. Kawan sebelah awak. Bagi baca pula. Sambung. Terima kasih. Sambung. Apa yang kita tadi? Sampai habis. Sampai sahaja kami di sana, kami mendaftar masuk ke bilik hotel kami. Ya. Kemudian kami makan tengah hari di Dewan Makan. Selepas itu kami pergi ke Taman Khidmat Air Legoland. Kami mandi dan main hingga pukul 6 petang. Saya sangat seronok. Saya sangat gembira. Saya harap awak boleh sertai kami bercuti di masa akan datang. Lagi-lagi. Yang benar Alfa. Okey. Saya. Buat
lelaki. Lelaki suara dia kuat. Lelaki suara dia kuat. Saya tak dapat itu. Okey. Saya separuh je. Saya menulis surat ini kepada Siapa? ah, Boleh ke fan awak? tak. Anak saya. Tak saya. Adik saya. Assalamualaikum Mami. Apa khabar? Saya harap kamu sihat selalu. Di sini saya dan keluarga juga sihat. Dah lama kita tidak berjumpa sejak kita sekolah yang lalu. Jadi saya menulis surat ini untuk berkongsi tentang sekian saya bersama keluarga pada bulan ini. Hari bulan lepas, saya dan keluarga telah berhenti ke Pulau Langkawi. Kami berkata pada hari Jumaat dengan menaiki ferry di dalam mingguan akal balik kami sudah dapat melihat pemandangan laut yang sangat cantik. Pada waktu itu kami jalan-jalan di pesisir pantai sambil menikmati dan menikmati jumpa angin laut yang nyaman. Dah separuh. Okey, kamu kawan sebelah. Baca pula. Baca betul-betul. Keesokan harinya kami melakukan berlari seperti underwater world dan juga naik kereta kabel ke Gunung Akija. Pemandangan dari atas sedang dan melanjutkan. Saya juga sempat sedikit cedera hati untuk dibawa pulang. Perjalanan ini sangat menyeronokkan kerana saya dapat meluangkan masa berkualiti bersama keluarga. Baiklah Amir, saya rasa sampai di sini sahaja dahulu cerita saya. Saya berharap kita dapat bercuti bersama pada masa akan datang. Jangan lupa balas surat saya ya. Jaga diri baik-baik dan sampaikan salam saya kepada keluarga kami. Sekian, terima kasih. Sahabatmu Zahirul. Yang benar, sahabatmu Zahirul. Apa dia tu? Iya. Dia suka cara awak baca. Awak ada masuk awak pertandingan tak? Saya ada masuk pidato. Pidato? Saya juga tengah berbincang dengan belakang. Debat. Okey, debat. Bagus. Cikgu suka cara awak. Cara awak sangat eksotik. Dia suka. Okey. Sudah ngomongin hari ni. Dah. Lepas ni, okey, awak semua dah baca kan? Okey, jadinya awak dah tahu belum? Macam mana cara nak buat surat rasmi? Tahu. Dah. Betul ke tahu? Betul. Jadi kalau cikgu bagi latihan lagi, kamu boleh jawab? Betul. Okey. Datang, cikgu nak main permainan. Sebab saya pun dah habis. Jadi nak main. Boleh? Jadi ada pemain dia. Cikgu bagi satu perkataan tentang kultur. Lepas tu awak kena sambung-sambung perkataan tu. Maksudnya daripada awak mula, awak sambung. Seorang boleh satu perkataan. Boleh? Kita buat 2 ayat lah. Boleh? Ayat pertama cikgu nak ada perkataan cuti. Saya bangun. Dari tidur. Mandi. Untuk pergi Saya dan keluarga pergi ke Tanjung Piai. Dah. Okey, betul. Okey, cikgu nak lagi satu. Kali ini cikgu nak kamu cakap cepat. Terus sambung. Kalau lebih lambat. Lambat. Cikgu nak perkataan disebabkan cikgu suka pergi idol tu. Cikgu nak pergi idol tu. Okey, baik. Ali pergi Apa? Air ke sungai. dan laut. Sama. Laut dekat. Di Tanjung Laut
waktu subuh. Ada ni. Itu betul. Boleh lah tu, boleh betul lah. Betul lah. Walaupun ada salah sikit tapi betul lah. Maksudnya cikgu nak ada ayat aku contoh. Betul. Jadinya betul. Okey, pertanyaan. Okey. Kelas kita dah habis, tapi cikgu nak kamu semua cakap balik apa yang kamu sebenarnya belajar. Daripada dengan Cikgu Faiz, Cikgu Zerul, dengan saya, Cikgu Asif, semua. Apa? Cepat mula-mula wakil. Cepat apa? Baiklah, apa yang saya telah belajar, saya belajar adalah cara untuk menulis surat tidak asli. Okey. Boleh cikgu tahu apa yang kamu faham daripada buat surat tidak asli? Apa yang saya faham, pertama kita kena ada alamat. Kita kena letakkan alamat serta tarikh dan juga tanda tangan pada belah kanan surat. Lagi saya tak tahu. Itu dia awak dapat. Okey, tak apa boleh. Yang penting awak. Okey, Faiz, apa je sepanjang awak belajar ni, awak belajar apa? Apa yang awak dapat? Tak kisah apa? Ini pandangan saya. Okey. Saya rasa tulis surat ni penting. Sebab apa? Penting sebab kita dapat mengeratkan hubungan dalam besar. Jadi dengan surat ni kita jadi singkat. Itu je. Itu je. Betul. Cikgu terima. Boleh. Okey. Apa? Saya belajar tentang tajuk bercuti. Cuti. Saya tahu banyak tempat. Tempat? Boleh bagi tahu tak? Tempat-tempat air terjun, pantai, Langkawi, Timberland Highland, Boleh. boleh. Saya tahu tempat. Itu cikgu Faiz ada itu tak? Ada tunjuk perjalanan seseorang pergi ke Legoland. Kan, belajar. Okey, betul. Betul. Ajak. Apa yang awak dapat? Saya dapat memperbaiki kesalahan saya. Kita dapat tu dekat sana. Maksudnya awak dah sedar tak pasal awak? Dah sedar? Dah sedar? Awak dah sedar pasal awak? Dah sedap. Lepas ni saya juga sedap lagi. Okey, bagus. Sebab kat kiri tu surat aku. Kalau kiri? Kalau kiri, surat Asmi. Ya. Kalau kat Asmi, baru kan? Okey. Faham cikgu? Semua kita kali semua. Kita dah faham kan pasal percutian. Tahu kan apa tu percutian? Tahu. Okey. Kita dah faham pasal cara buat surat rasmi. Faham tak? Faham. Betul? Faham. Alhamdulillah. Dan kita dah habis. Terima kasih, Cikgu Masif. Terima kasih, Cikgu Masif. Semua boleh balik. Boleh